Okay, sambung balik lah cerita ni pasal apa, pekerja. Aku minta maaf lah cakap pekerja sampah, pekerja yang apa, low quality lah. Kita kurangkan balik. Kita read content Code 21 ni, aku cuba nak mensampaikan benda yang baik, tapi kadang-kadang iyalah marah lah juga kan. Aku ni jenis orang yang mudah beremosi kan. Tak tahu bagus ke tidak, tapi some yang aku emosikan tu biasanya benda tu akan jadi betul je. Dia macam kita tak puas hati something tu kan. Ada orang dia jenis diam. Oh, tak puas hati tapi diam. Ada orang bila dia tak puas hati, dia cakap je tegak-tegak kan. Lepas tu benda tu settle. Benda tu management tahu. Oh, kita kena ubah tu kan. Channel Code 21 ni supaya nak perjelaskan, supaya nak fahamkan the other side of view tau kan. Bukannya sekadar kita hentam buta-buta, tak ada kan. Okey, sambung balik pasal pekerja tak berkualiti ni lah kan. Aku cerita aku pula. Aku ni kat bahagian mana? Bagus sangat ke? Ataupun aku ni pekerja yang tak ada kualiti ke? Ataupun yang tengah-tengah tu ke kan? Aku identify diri aku mix. Aku boleh jadi sampah, aku boleh jadi aku sometimes sampah juga kan. Sometimes sampah tu masih demotivated lah kan. Sampah tapi dia sampah yang tak adalah sampah sangat. Aku even marah pun kan. Marah dalam situation, bos aku tetap puji kerja aku. Takkan kita marah, aku punya low kan kualiti kerja aku, tetap dapat pujian. Faham tak? Kau faham tak? Aku demotivated. Kalau demotivated lah, tapi tetap bekerja. Dalam keadaan demotivated tu pun, kerja aku tetap ada kualiti. Ada apa? Bukan main hantam je kerja, bukan main cacah marba, bukan. Kita cuma tak ada, dia tak sepower yang kalau aku betul-betul motivated lah kan. Dia power tu tak ada, tapi quality ada kan. Power tu macam buat laju cepat siap kan. Tu power lah. Buat canggih-canggih punya kan. Kalau dalam sistem tu nak buat yang apa, tak klik pun keluar. Kalau sistem lah, buat sistem tak klik lagi dah keluar lah. Apa yang kau terfikir tu, dia scan biji mata tau kan. Kau nak klik ni, dia dah keluar. Kau sistem yang tercanggih. Itu kalau aku power, aku nak buat sampai macam itu sekali lah kan. Tapi kalau demotivated, tetap sistem tetap jalan macam biasa kan. Kerja tetap kerja. Dia macam kau demotivated, kau kerja tetap kerja lah. Macam tu aku punya style lah. Sebab aku pernah demotivated, dan aku dalam ada side tu aku dapat pujian juga. Bukannya demotivated tapi kau ponteng kerja lah, apalah. No, that's not me lah kan. Dan aku nak sampaikan juga, bila kita demotivated, kerja tetap kerja. Cuma kau jangan show terlalu high performance lah kan. Kerja macam biasa. Kerja macam the middle, orang-orang middle yang apa, tak harap nak naik pangkat. Lepas tu pergi yang middle lah, reducekan kau punya tu. Tapi kalau level yang sampah tu, aku rasa aku tak pernah lah sampai kita nyanyakan kita punya company, tak pernah lah. Lepas tu kau buat apa benda kan, kita ada baik buruk, kita ada karma. Kau buat something buruk, nanti buruk lah datang nanti kan? Dalam hidup kau yang kemudian kan. Kalau tak dibalas di dunia pun, dibalas di neraka kan. Itu je. Hidup ni hanyalah tempat tumpangan semata-mata. Akhirat jugalah yang sebenar-benar tempat. Jadi kita kena bertimbang tara lah dalam buat keputusan ni kan. Jangan main sedap. Kau marah, kau sedap je bagi apa. Bagi aku tak puas hati, bonus tak dapat aku bagi apa. Kerja yang kau dah ada tu pula kau rosak kan. Jangan macam tu. Tak boleh kan. Kerja yang kau buat tu, yang itu hari punya dah bayar. Lepas tu bila kau rosakkan balik, maknanya kau dah berhutang lah dengan company kau tu kan. Tak boleh. Bila dah berhutang,
Okey lah, betul-betul tu kau kena pecat, kau tak pun kau berhenti apa semua. Lepas tu kau ingat dengan attitude, sikap kau macam itu, kau ingat kau boleh survive ke dekat tempat baru? Sama je. Tempat baru ada tekanan lain, kan? Kalau attitude sendiri yang problem tu, kau kena campak lah kat mana-mana pun, tempat yang bagus, orang kata bagus pun, kan? Tiba-tiba kau ganti dia, semua benda pun tak bagus. Padahal tempat tu orang tu selesa je. Itulah ceritanya kehidupan ni kan. Berbalik kepada cerita yang tak berkualiti tadi kan, kerja yang tak kualiti. Macam aku cerita aku mix lah. Ada benda yang aku tak kualiti, ada benda tak. Lagi satu, adakah kan, ni soalan, adakah yang minum pagi tu kan tak berkualiti kan, ada jenis masuk level low class kan? Dia ni nak cerita sikit lah. Dia tak semestinya tak berkualiti. Aku masa dekat department lama memang minum pagi. Pagi tu memang sejam tu memang minum kan? Tapi adakah aku buat kerja tak berkualiti? Itu bukan pasal minum tak minum. Dia pasal bila kau kerja betul-betul tak? Ada je yang okey 8 pagi masuk office kan. Ni dua situation lah berbeza. Kau pilih pekerja yang mana kalau kau jadi apa company kan? Okey macam ni. Ada dua person yang berbeza. Satu 8 pagi punch card terus pergi minum sampai pukul 9 masuk kerja kan. Satu lagi pula 8 pagi kan. Oh betul-betul dah terpacak depan PC kan. Okey. Secara asasnya yang baik yang terpacak depan PC tu kan. Okey. Yang terbaik yang terpacak minum ni, apalah buat budaya minum kan, yang minum pagi ni kan. Apalah budaya minum pagi, apa benda lah. Inilah pekerja-pekerja staff tak berkualiti. Okey, lepas tu okey, same person, same day kan. Yang minum tadi tu kan, aku cerita diri aku sendiri. Aku pergi minum, memang pergi minum 9 masuk kan. Buat kerja betul-betul sampai pukul 12 nak makan tengah hari. 3 jam tu straight bagi sepenuh hati buat kerja kan. Yang tadi tu pukul 8 masuk, ni yang orang kedua tu kan, pukul 8 masuk tengok YouTube, cerita-cerita semalaman. Semalam tidur awal, katakanlah ada Gavaganza ke apa, tengok kat YouTube lah kan. Gavaganza ke apa, tengok kat YouTube. Tengok YouTube, Gavaganza sejam. Okey, sampai pukul 9. Pukul 9 konon dia tak pergi sarapan lah. Kita memang anti minum. 9 sampai 9.30 tu dia makan apa yang dia tapau kan. Habis berang kawan tu semalam Gavaganza dia patut menang. Tahu. Itulah aku pun tak puas hati kenapa dia yang menang. Aku geram betul lah. Okey, 9 sampai 9.30 dia makan. 9.30 pula dia kena isi borang anak dia masuk sekolah kan. Print lah, keceng print borang-borang anak dia masuk sekolah. Sampailah pukul 10 kan. Dah print dah dokumen semua, dia pula isi borang, cek dah 10.30 kan. 10.30 pula tengok berita. Weh gay ada berita artis bercerai. Berita artis bercerai, tengok lepas tu baca berita harian, baca Metro, baca macam-macam lah. Lepas tu pergi kat social media pula. Baca komen, scroll, pop 11.30 kan. 11.30 dah penat. Kerja apa pun tak jalan ni. 11.30 penat. Kita tunggulah pukul 12 nak makan tengah hari. Mana yang bagus? Yang lepak minum tadi tu ke yang datang awal solid depan PC pukul 8? Kau orang fikirlah sendiri.